Dah masuk tahun kedua, tapi masih duk terjaga malam sebab teringat ex. Memang sakit, tapi sebenarnya korang bukan rindu kat dia. Korang cuma terjebak dalam memori yang otak korang dah hiaskan jadi indah. Ni aku bagi 8 cara move on dari ex edisi anti gagal. 1. Terapkan no contact rule. Ni paling penting bro. Berhenti hubungi, message atau skoding media sosial ex tu. Tindakan kena drastik. Unfollow, block dan mute terus. Kalau tangan tu gatal nak skoding juga, tukar email baru, tukar akaun kalau perlu, tukar nombor terus. Jangan bagi chance langsung dia nak masuk dalam hidup korang balik. 2. Terima dan rasa kesedihan. Jangan nak buat hero sangat, jangan tipu diri sendiri. Kalau rasa nak nangis, nangis saja. Jangan pendam, nanti lagi susah nak move on. Lepaskan semua emosi tu, bagi hati tu kosong balik, baru senang nak isi benda baru. 3. Buang semuanya tanpa terkecuali. Buang semua barang, mesej, gambar, video, hadiah. Semua tu buang terus, jangan simpan. Nak buat apa simpan? Nak bagi kenangan tu hidup lagi ke? Buang bagi bersih, bagi tak ada satu pun cara nak teringat kat dia lagi. 4. Fokus kepada self-improvement. Alihkan tenaga yang korang bazirkan tu untuk improve diri sendiri. Pergi gym ke, buat hobi baru ke, fokus kerjaya. Ingat, fikir pasal dia tu tak mendatangkan duit pun. Bila korang dah makin maju, korang akan sibuk mengejar impian diri sendiri dan takkan terperangkap lagi di masa lalu yang memang bukan masa depan korang. 5. Senaraikan semua benda buruk pasal dia. Otak kita ni kadang-kadang bengong. Dia filter benda manis saja. Tulis satu nota kat telefon, listkan semua perangai pelik, red flag dan segala perangai toksik dia. Jangan letak satu pun memori manis. Bila rasa rindu datang, baca balik list tu. Confirm hilang rindu tu, terus sedar dia bukan orang yang patut korang sayang. 6. Luangkan masa dengan orang yang supportive. Jangan duduk terperap dalam bilik sorang-sorang macam orang tak ada hala tuju. Keluar lepak dengan kawan, balik kampung jumpa keluarga. Dia orang ni lah yang akan ingatkan korang balik yang hidup korang masih bermakna walaupun tanpa dia. 7. Beri masa kepada diri sendiri. Tak payah nak bandingkan proses korang dengan orang lain. Setiap orang lain-lain tempoh masa nak pulih. Jangan paksa diri nak jadi okey cepat sangat. Buat saja apa yang terbaik untuk diri korang hari ni. Slow and steady bro. 8. Jangan cepat couple dengan orang lain. No rebound. Bila rasa sunyi, jangan terus cari pengganti nak tutup lubang kat hati tu. Rebound tu macam ubat bias saja, sekejap saja hilang sakit. Biar hati betul-betul sembuh dan sedia untuk orang baru, bukan sebab nak lari dari rasa sunyi sangat. Hidup korang terlalu berharga untuk terus terperangkap dalam masa lalu. Bukan semua kehilangan perlu ditangisi. Ada orang yang memang tidak layak berada di masa depan korang. Faham tak ni?